2 minggu pakai pun dah nampak perubahan. Korang jangan risau. Nanti korang akan berani keluar tanpa makeup. Alhamdulillah. You all, nak raya, Tok So duk bising sangat pasal baju raya. Baju raya kita cantik, the latest sekalipun, kalau kali-kali muka kita berseredak dengan peta macam-macam, kita pun jadi tak seronok. Okay, aim pun setiap perempuan, tak kira umur berapa pun, especially yang berusia, kita nak keluar tanpa makeup. Hang nak semayang mana-mana pun senang. Paling ya pun hang cari je lipstick. Paling ya pun hang cari je lipstick. Ni tak, kita keluar je pantang basuh basuh bedak. Ya Allah, aku tengok tempek punya tempek punya tempek. Demi Allah, saya tak pakai foundation, tak pakai concealer, tak pakai apa, kecuali skincare. Dan lepas tu saya, kalau rajin blusher, last kali lipstick. Emphasizekan jaga kulit. Kenapa? Yang tu yang orang boleh nampak dari kita. Kita nak cerita pasal skincare, that mean kita sepatutnya careful about the skin. Ni dah, hampa duk tengok skincare, tapi yang nak cerita pasal skincare pun bercapuk, bercerita pakai bedak tu dia 3-4 layer. Okay. Nanti tanya husband saya, dia tak suka. Dah, maksudnya nak cerita pasal skincare, kita cerita pasal skincare lah. So, kita slowly kita nak keluar pada rumah pakai tanpa makeup. Tak ada nampak kemasan. Kita cerita baju kurung lawa-lawa macam raya sekali. Kita invest baju raya ni, satu line ber-300-400. Yang ni, kalau you all tengok, harga dia, harga asal 30 lebih. Sekarang tengah ada promo, murah. Mahal lagi dah tudung hampa untuk pakai je. Okay. Dia bagi kulit you all jadi cantik. Sayang, you all take action now. Fast action, fast result. Kita nak kulit kita cantik. Berapa lama dah kita nak pakai dengan bedak? Saya dah tak ingat bila kali terakhir saya pakai bedak. Dulu siap ada concealer lagi. Sekarang tak dah. Dah berapa lama dah, setahun lebih kot. Husband saya dia tak suka bini dia make up. Tetapi kalau dah kulit hang bercapuk, memanglah kena make up. Dia bila kita berusia, lepas tu kita tak jaga kulit, lepas tu kita make up, okay, dia akan retak kat sini, dia retak kat situ. Okay, dapatkan di beg kuning sekarang je ni.